seterusnya adalah roti bakar. Tapi roti bakar kali ini dia version yang sangat special sikit, iaitu kita akan masukkan kita akan gunakan kaya daripada produk Agromas. Yes, betul, daripada Agromas. So, mari kita start. Kita akan ambilkan margarin. Sapu margarin. Yeah. Okey, kita akan bakar di atas fan. Sementara kita nak tunggu dia bakar cantik, kita akan buat apa? Dessert. Okey. So rojak buah, bahan-bahan dia adalah jambu, sengkuang, lagi, and then nanas dan juga mangga. And then yang paling penting sekali iaitu dia punya kuah rojak daripada Fama. So sementara kita nak tunggu roti ni garing dulu, mari kita start buat rojak buah. Untuk sekarang ni kita akan masukkan buah yang keras dulu, iaitu jambu dulu dan juga sengkuang. Kemudian kita masukkan nanas dengan mangga. Okey, untuk rojak ni kita akan guna kuah rojak daripada mana? Okey guys, untuk pengetahuan korang, kuah rojak ni keluaran daripada Agromas. So kalau macam korang nak benda ni macam simple, mudah, korang boleh dapatkan produk kuah rojak ni di mana-mana outlet yang Agromas. Yes. Okey. So kita boleh masukkan. Boleh kan? Simpan banyak kan? Untuk kuah rojak ni kalau kita perasan dia ada bijan. Dia produk dia lebih kurang dengan produk-produk yang ada kat pasaran. So saya masukkan? Masukkan lagi. Banyak lagi. Untuk kuah ni kita boleh masuk lebih dekat separuh. Dia punya kuah ni dia pedas ke ataupun tak? Manis pedas juga. Okey, roti kita pun dah masak, kita angkat dulu. Untuk bagi dia sejuk dulu. Okey, nampak semuanya cantik dia. Okey, so sementara tunggu dia sejuk. Kita gaul dulu. Betul. Okey, untuk roti bakar pula Aziza, boleh tak saya nak tolong Zira pula kali ni? Boleh. Okey, ambilkan untuk kaya yang Agromas tadi untuk kita sapu yang pada ni. Dan saya tolong sapu lagi kan? Ya, asyik saya je untuk ini, saya nak tengoklah Cik Zida pula yang buat. Kali saya yang hidang. Ya. Okay guys, untuk pengetahuan, ini adalah keluaran daripada Agromas. So yang ni roti kaya ni majority lah kan, dia sangat sedap. Saya rasa dah cukup lagi. Okey, cukup. Okey, kita langgat. Tekan atas ni. Ambil pisau dan potong. Okey. Potong macam ni. Ya. Dia dah nampak menarik sikit sebelah. Betul. So, dah siap. Okey, kita jumpa lagi di next menu yang seterusnya. Bye. Bye.